Iyo bana bajanji jam 2 lah jam hampir tak jadi pun. Apa sih ngatin? Iyo bana pendutu kadang aja tuh man. Kom ma pulo buyong koko. Amaknya nyajun na donya mah. Teh. Hoi. Anggun. Buyongnya teh. Lari di belakang, apa lah cari belakang apa lah. Oh, di belakang. Ayolah. Awak cari ke belakangnya itu. Apa lah? Itu kan PK malu pak jatuh mungkin berdua. Ini kalau lah berdua kalau jauh malah laju itu. Kotek. Anak ayam turun sepuluh. Kotek. Mana kok? Anak ayam mati sepuluh. Itu pak jatuhnya. Hilang. Angwan. Ang yo panduto gadang yo. Lapan ni dan de panantian dari tadi. Manga. De pajako. Iyo palupo bana. Tapi awak kape memancing ke kecamatan. Tu ndak juan datang. Lapan ni lo dan de menungguan dari tadi. Astagfirullahaladzim, lupa dan dia awan. Asli lupa dan dia sudah ambil rumput sebentar, lupa je dan dia angkau. Aku tu dah duduk ni tadi nak duk kerja dia angkau. Ayolah lupa bana dan. Ayo pa lupa bana nampak dia dan. Ketek baru la pelupuang. Tu mangko kapal tu jangan cok tantu dia. Iyalah dia minta izin sama mak dan dulu ya, nyambut dan kamar dan dulu. Ayolah. Pela tanya ke mak dulu. Ayo, tunggu si koyo. Iyalah. Mak. Yang pemancang ya mak sama si Wan. Memancang ke mak pulang lah. Pada nau singkara. Orang memancang tu tak bisa maju dah ang itu, percayalah wang. Tentulah iyo ndak bisa orang memancang tu maju dah mama. Maju atas sompong lah dah mak tu. Ayo itu mak ke Sweden. Boleh bu yang payah mak. Apa lah tapi jangan mau pulang dak. Ayolah, bu yang sebut sama Suwan dulu. Ya mak. Cut. Kan betul tembakan dari tadi tu. Orang tu kan sampai melalalu itu. Tu sampai memancang jadi pakai itu berdua. Tu buyongnya. Lai boleh. Dia amak agak yo. Wan. Cepatlah. Ba. Lai boleh dia amak. Lai boleh dia nyonya. Iyalah. Dan cepet pancang dan dulu. Kadang ngau yo. Pajak nganggu gua. Ni sangkola siap sedia pajak aku dari tadi. Kira nak lari bawa pancang langsung deh doh. Menjapui lah pajak kadang ngau balik. Lah jalid. Nah, dia menantian di rangau tadi. Dia sangko anda ke jadi lo tadi tupai. Yalah dia pulang lah dulu. Menjapui pula pancangnya pulang dulu dia nyambi jaket dan dulu lah. Lah. Dia japui dulu. Pelang japui pancangan dulu. Iya. Buyang lalu ke belakangnya lah. Kok kalau lalu ke muka tu kok aduh je nak disuruh dak mak buyang itu. Teh. Hoi. Awak kadang dulu ya. Tapi yang kepemancang sama si buyang wak. Iyo. Tapi japui pancang wak dulu swanta. Oh. Ayolah kau tak kembali pulang dulu nya. Iyalah teh. Yup. Pulang dulu aja nih.
jatuh di rumah. Jah, pada capek kau pulang jah. Ya subuhnya gua mau gari kau baru pulang, baru kau dia capek kau pulang sini. Iyo, dia kan capek balik deh kau kayak tadi dia menumbuk padi deh kau. Hah? Dia batu kau? Menumbuk kecil dia batu kau kecil. Tu mangko kurangi dek kau makanan haram tu. Dek batu adanya tu kurang-kurangi nan haram tu. Yo kurang aja mencong kau yo kau sabuin pulau dia makanan haram, bilo dia makanan haram pak dek kau. Kau ini sabuin sama kau ya. Sedangkan lena halal aja makan le sakit jo adanya. Apalagi na haram mau itu banyak dimakan dek kau. Kurang-kurangi na haram tu. Kamu lamu mencong kau yo kurang aja nan. Dia rambah kau bekule kau. Saya lah kau. Marah boy nanti kau rumah itu. Dia kau. Dia rambah mencong kau. Kau awak kelari. Dia rambah mencong kau. Dua kau. Pakai mencong kau. Marah boy. Pengajaran kamu mencong kau tu. Kau sampai terbuka. Bade takui kau. Kau selesai secara betina sikolah kau. Dan tangannya kau dan papi mencong kau tu. Manyo. Kurang ajaban na apa aja aku muncung. Jago pasak dulu pintu koko. Dan selesai sekali ya. Cang muncung kau tu. Marabu kira si jatuh. Padanya ini tadi bagaran itu. Kira marabu kadang ya. Kurang ajaban na. Dikecil lo makanan haram dia tapi bilo makanan haram. Mengajar. Jangan keluar kau. Ada yang pasak pintu kau dari luar percaya lah kau. Saya kau keluar leh. Dan pasak pintu kau tu. Mampui ke dalam itu semua. Dem pasak iban dem pasak matian pintu koko. Kalau para lu bisa kok keluar. Pengajaran na. Jangan ndak dijago. Lepas si jata dia. Aku ini kok dipanji kok tadi. Salah saya nundik langsung tu. Lah tapi dia langsung dia.